Students di Klang Valley ni, they are exposed to banyak resources di kampung-kampung. Diorang tak tahu pun yang ada Yayasan UEM, yang ada beasiswa. Ada sebenarnya peluang-peluang ni kalau you nak belajar overseas, ada sebenarnya. Just because you bukan duduk di tempat yang privilege, sebenarnya ada bantuan yang you boleh dapatkan. Nama saya Izzati Muhammad Nizam. Saya sekarang bekerja di UM Lesra Berhad, anak syarikat UEM Group. Dari saya sekolah kebangsaan lagi, saya memang bercita-cita nak belajar di luar negara. Jadi lepas dapat result SPM, saya terus cari beasiswa yang sesuai untuk saya dan saya jumpa Yayasan UEM yang taja student untuk pergi belajar ke luar negara dalam bidang yang saya suka, ekonomi. Yayasan UEM ni itself, dia banyak ambil kejuruteraan punya student. Tapi selain daripada kejuruteraan, dia ada juga ekonomi, finance, computer science. Ada beberapa lagi subjek yang student boleh ambil. Dari segi bantuan kewangan, saya boleh kata yang semua benda dah ditaja oleh Yayasan UEM. Dari flight ticket, subsistence, makanan, pakaian, semua ditaja oleh Yayasan UEM. Jadi student tak perlu risau pasal kewangan lah. Kalau tak silap saya, dulu setiap bulan tu ada je orang-orang dari Yayasan UEM yang tanya, okey ke, ada apa-apa nak bantu ke, is the cost of living okay, kita nak tingkatkan lagi, naikkan lagi awak punya allowance ke. Dia ada tanya soalan-soalan macam tu. Jadi memang diorang sangat supportive lah. Saya mula bekerja di UM Lesra pada tahun 2023. UM Lesra ni anak syarikat UM Group yang lebih fokus kepada pelaburan hijau. Jadi saya dalam Department Business Development. Jadi kita lebih fokus untuk stakeholder management, jumpa government, jumpa partners, buat banyak deals. I would say dalam setahun setengah tu memang banyak dah saya experience. Yayasan UEM bukan saja beri sokongan dari segi akademik dan kewangan, tapi mereka lebih fokus kepada sokongan secara holistik. Contohnya, kita ada Scholars Development Program di mana scholars ni diberi peluang untuk hadiri training session untuk tingkatkan lagi kita punya communication skills, training classes untuk kita punya etiquette, dan juga cara-cara nak teamwork. Jadi transition dari universiti ke pekerjaan tu, alam pekerjaan tu dipermudahkan. Bagi saya, bila kita nak pilih beasiswa mana yang sesuai untuk kita tu, tengok dia punya apa yang company tu buat, apa yang syarikat tu buat. Macam saya suka investment, jadi UEM ni sesuai. So kita kena alignkan dengan dia punya vision, mission, dia punya goals.